Okey, baik Ustaz. Sebagai penutup untuk kita punya cerita tentang bersyukur terhadap ibu, mungkin Ustaz ada sedikit pesanan untuk kami anak-anak muda yang macam saya sendiri yang tengah lara dengan dunia, mungkin ada terlepas pandang terhadap khidmat yang sepatutnya saya berikan kepada ibu, ataupun sedikit pesanan untuk kami semua anak-anak muda ini, untuk kita orang terus berkhidmat terhadap ibu. Mungkin Ustaz ada reference untuk diberikan kepada kami semua anak-anak muda. Baik, Alhamdulillah. Jadi pada kita lah, untuk saya sendiri jugalah, maknanya kita kena bersyukur kita masih ada ibu, dan sebelum masa terlambat, jadi sementara kita ada ibu kita, kita khidmat pada mereka, kita berdoa pada mereka. Dan khidmat kita ialah biasalah kita pada usia-usia macam ni, ibu ayah kita pun, ialah kita fikirlah usia mereka berapa. Betul. Tinggal berapa tahun lagi. Saya pernah satu kali dalam kereta kan, dengan ayah pun sebaya dengan mak kan. Jadi bila cerita tentang cari rumah lah, kita cuba cari rumah untuk tinggal. Bila ayah kata tu, dia kata tak apalah, cari rumah biasa-biasa je lah, kita pun berapa tahun lagi kan. Satu yang menyedihkan juga. Betul. Jadi sebelum perkara tu terlambat, jadi kita cuba ubah lah. Sebab hari ni kita dah dewasa, kita dah besar, kita tak main-main lagi dah dengan ibu ayah kita dah kurang komunikasi dengan ibu ayah kita. Jadi kalau boleh kita gunakan kesempatan yang ada, kita cuba aktifkan balik hubungan kita dengan ibu lah. Tak nak lagi lah kita blue tick dia saja. Tak nak lah macam itu. Kalau boleh kita baca mesej dia, kita baca pesanan dia, kita layan lah dia. Sama macam dia layan kita masa kita budak-budak dulu. Walaupun lukisan kita tu tak apa-apa lukisan, dia layan juga kita. Betul. Jadi ibu ayah kita ni bila dia dah semakin tua, mungkin kadang-kadang kita ada, yalah kita pun dah dewasa, ada perkara-perkara yang kita rasa macam bagi kita remeh. Tapi bagi mereka macam ideal sendirilah kan, dia ada anak, macam mana kasih seorang ayah ataupun seorang ibu pada anak tu sendiri kan. Jadi kalau boleh kita cuba berkata-kata dengan kata-kata yang baik pada mereka, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu alla ta'budu, bahawa kamu tidak menyembah illa iyyahu, melainkan dia, ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang seterusnya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah kamu. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Berbuat baik kepada ibu dan ayah kamu jika salah seorang daripada kedua-duanya ataupun kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan ataupun dalam peliharaan kamu, maka janganlah engkau katakan kepada mereka dia sebarang perkataan kasar. Wala fala taqul lahum uffin. Janganlah kamu kata kepada kedua-duanya pun jangan. Kan. Macam itu pun jangan. Itu pun dah dikira dosa besar dah tu kan. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menengking mereka, wa qul lahuma, dan katakanlah bagi mereka berdua qaulan karima, kan perkataan yang mulia. Jadi inilah maknanya, sebab bila ibu dan ayah kita dah tua, mungkin kita belum ada pengalaman lah, tapi kalau kita tengok macam mana ibu ayah yang berpenyakit, yang perlukan kepada khidmat kita khidmatlah sebaik yang kita boleh, semampu yang kita boleh. Sebab ada satu kisah kawan rapat saya sendirilah, di mana dia khidmat dengan ibu dia, tapi pada malam tu ibu dia tak boleh nak menguruskan diri sendiri. Jadi ibu dia nak ke tandas, dia perlukan kepada anak ni. Jadi anak ni pun dia cubalah angkat ibu dia. Anak ni cuba angkat ibu dia, tapi dia rasa ibu dia macam cuba menyusahkan dia. Dia rasa dia ni dah lah, dia nak angkat ibu dia berbadan besar lah. Okay, jadi kita nak angkat seseorang yang berbadan besar ni perlukan kudrat yang banyak lah kan. Kuat lah. Kena kuat. Lepas tu dia keraskan badan, kata dia. Jadi dia cubalah, dia dalam pelukan tu, dia peluk ibu dia angkat ibu dia marah.
marah ibu dia. Allah. Dan itulah kenangan terakhir dia dengan ibu dia. Allah. Jadi kita kena ambil iktibar lah. Ini satu perkara yang kita boleh ambil iktibar sama-sama. Jadi jangan keluar daripada mulut kita melainkan perkataan-perkataan yang baik. Sama macam kita lah, kita masa kita merengek-rengek dulu masa kita kecil, ibu kita tak campak kita, ibu kita tak dia tak apa ni, tak marah-marah kita, tak tengking-tengking kita. Jadi kita kenangkan balik, kita khidmat pada mereka, dan khidmat kita kepada mereka inilah yang akan memudahkan urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan doa mereka inilah yang akan juga memudahkan urusan kita. Dan hari ini kalau kita rasa kita berjaya, kebarangkalian kejayaan kita tu adalah daripada doa-doa mereka. InsyaAllah. Itu kita jangan lupa. Betul. Jadi itulah kita baiki komunikasi kita dengan ibu ayah kita. Kita layan mereka seperti mana mereka layan kita semasa kita kecil. Nanti ada pula yang kata, Ustaz, mak ayah saya dulu memang ni kan mak ayah dia memang macam mana Ustaz? Kan? Itulah satu perkara yang kita kena sedar. Kita ni kena pertimbangkan responsibility kita lah. Regardless apa yang ibu ayah kita buat. Sebab kalau kita tengok apa tu responsibility adalah ability to choose your response. Kita tahu mak ayah kita mungkin buat silap masa kita kecil. Betul. Tapi tetap juga menjadi tanggungjawab kita untuk santuni mereka sehingga kita tua sekali. Betul. Tak perlu nak revenge lah. Betul, tak perlu nak revenge. Sebab itu adalah tanggungjawab kita juga. Mungkin mereka culas pada tanggungjawab mereka, tapi tanggungjawab kita pula adalah satu perkara yang lain. Jadi tanggungjawab kita juga untuk menyantuni mereka dengan baik. Sebab kita juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul juga. Betul. Satu pesanan yang aku rasa cukup baik pada, especially pada generasi yang muda ataupun generasi kita lah, yang tengah nak approach dewasa ni kan, yang still ada ibu bapa. So aku harap para penonton pun boleh dapat something lah, insyaAllah, daripada konten kita ni. So aku rasa itu adalah, kita boleh end on a good note. So once again, terima kasih banyak kepada Ustaz Iman. Terima kasih luang masa bersama kita. InsyaAllah in future episode kita boleh jemput lagi Ustaz untuk explore Quran lagi ke, insyaAllah, ataupun topik-topik yang lain. InsyaAllah. So kepada penonton kita boleh follow Ustaz kita di Instagram. Kita boleh plug dekat sini, dekat video, insyaAllah. Plug nanti. Okay, so kepada penonton kita, once again terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe di Open Table Podcast.